Sebab dulu kan time aku membesar, ayah aku busy. Ayah aku busy gila. The only time yang aku spend dengan ayah aku adalah bertadarus Al-Quran. Aku belajar Al-Quran dengan ayah aku. Oh ya. Faham. Ayah aku boleh baca Al-Quran terbalik. Masa tu kat keluar kat belah sana, dia Sebab boleh baca. aku yang baca Al-Quran, so dia baca daripada sana. Weh, power tu. Dia baca daripada sana dan dia tahu tajuk mana yang betul dan salah. Fuh. So setiap kali aku salah ni, so cakap, uish, aku idola gila ayah aku. Macam mana dia baca Al-Quran terbalik macam tu, dia betul je. So aku belajar Al-Quran daripada kecil lah. Belajar sikit lah. Boleh tak? Sudi tak? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada wanita-wanita kat luar sana, aku faham. Hampa tengah bayang ambil anak kat depan jadi imam hampa. Tapi hampa kena faham, hanya seorang saja yang akan dapat slot tu. Aku faham guys. Hampa sabar guys.